Kadang-kadang orang kata sakit itu bukan bahagia. Tetapi seorang ibu yang melahirkan anak, dia sedang bahagia walaupun sakit. Maka Islam mengajar bagaimana mengisi kekosongan. Hmm. Mengisi kekosongan supaya akhirnya setelah terisi kekosongan, di atas itu dibina kesenangan. Ada orang sampai takut mati saja, memang takut mati. 20 tahun hidup pun takut mati. Akhirnya dia tidak tak dapat hidup dengan kehidupan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera. Saya ucapkan kepada pendengar setia Podcastera di bawah anjuran Garil Ilmu. Pada tengah hari ini, insya-Allah kita akan mengupaskan satu tajuk yang sangat dekat, sangat menarik untuk dibahaskan, lagi-lagi pada zaman sekarang ini. Jadi sebelum itu, kita mulakan dengan kita Al-Fatihah. Auzubillah. Amin. Episod pada kali ini kita akan kupas tajuk iaitu rahsia tentang kebahagiaan daripada hadis Rasulullah SAW. Persoalannya, apa tu sebenarnya bahagia? Sebab ada orang yang definisikan bahagia tu adalah banyak harta. Ada pula yang kata bahagia tu bila kita tak ada masalah. Jadi macam mana bahagia tu? Kita akan kupaskan sebentar nanti. Pada episod kali ini, kita akan kupaskan satu buku yang sangat menarik, iaitu 40 hadis tentang kebahagiaan insan yang ditulis oleh Al-Fadil Ustaz Raja Ahmad Mukhlis. Untuk itu, untuk merancangkan podcast kita pada kali ini, kami menjemput khas penulis sendiri, Ustaz Raja, untuk memandu pembincangan kita pada tengah hari ini. Apa khabar Ustaz? Baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okay. Soalan pertama Ustaz. Kita masuk pada contohnya berkenaan mental health kan zaman sekarang ni. Macam kita tengok baru-baru ni pun ada isu seorang anak dia boleh sehinggakan membunuh ahli keluarga dia seramai 4 orang. Kemudian dia membunuh pula diri sendiri. Jadi 5 orang hilang nyawa. Dan itu puncanya daripada dikatakan dia menghidap penyakit mental. Jadi orang selalu kaitkan penyakit mental ni dengan kebahagiaan. Mungkin bila penyakit mental ni sendiri dia adalah hasil daripada satu tekanan, iaitu tekanan ni kita boleh kata dia kontra lah daripada kebahagiaan kan. Jadi menyebabkan dia ada penyakit mental. Jadi soalannya, macam mana berdasarkan buku ni, bagaimana Rasulullah SAW melihat hubungan antara tekanan hidup dengan kebahagiaan? Silakan Ustaz. Baik, Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ustaz Ikram dan penonton, wahaikum bi tahiyat Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dengan kita pada tengah hari ini, Allah SWT beri kesempatan untuk berbicarakan tajuk besar dalam hidup manusia, iaitu bahagia. Yang kita dengar tadi kesan daripada keterbalikan opposite lah. Daripada tak bahagia macam-macam jadi, antaranya ada mental illness dan sakit mental dan macam-macam yang terhasil daripada tidak bahagia itulah. Maka kita tahu Nabi SAW ketika hadir dalam umat manusia ini, salah satu makna terbesar dalam kehadiran Nabi SAW itu adalah rahmah. Rahmah ini dia merangkumi banyak aspek yang besar. Paling minimum, rahmah ini dia itu bermula dengan menolak kemudaratan dulu kan? Dan yang kedua ialah memberi kebaikan. Itu unsur yang besar dalam hidup manusia.
dan untuk kelangsungan hidup pun manusia ini minimum dapat menolak mudarat lalu mengambil manfaat. Malah kalau manfaat yang bawa kepada mudarat pun sebenarnya mudarat kan. Maka kan itu asal bagi rahmat itu sendiri ialah menyelesaikan manusia daripada mudarat-mudarat yang menghalang mereka akhirnya untuk mendapat manfaat. Jadi sudah tentu risalah yang sesuai dengan falsafah kehadiran Nabi SAW itu sebagai rahmatan lil alamin itu mengandungi di dalamnya banyak faedah-faedah menolak mudarat dan mengambil manfaat. Antara makna terbesar bagi menolak mudarat dan mendapat manfaat itu ialah menolak kecelakaan, penderitaan dan mengambil kesenangan dan kebahagiaan. Maka makna besar bagi hubungan syariat agama Islam ini dengan makna yang didapati oleh insan, antaranya hubungan untuk membahagiakan insan. Baik akidahnya, akidatan, syariatan, tazkiyatan, secara akhlaknya, fiqahnya. Itu semua sepatutnya memberi kebahagiaan kepada insan. Itu sepatutnya, kerana kebahagiaan ialah perkara yang paling asas yang diperlukan oleh insan. Cuma masalah yang besar ialah manusia tidak tahu apa sebenarnya bahagia untuk diri dia. Itu dulu. Penghalang kebahagiaan bermula daripada tak tahu apa itu bahagia yang perlu dicari. Kadang-kadang orang ingat bahagia itu seronok. Tapi ada orang yang seronok tapi tak bahagia. Ya. Kadang-kadang orang kata sakit itu bukan bahagia. Tetapi seorang ibu yang melahirkan anak, dia sedang bahagia walaupun sakit. Kan? Dia melahirkan anak, sakit dah. Sakit, tapi sedang bahagia tak? Bahagia. Jadi, kadang-kadang kekeliruan terhadap bahagia itu sendiri menghalang orang daripada bahagia. Kemudian di mana nak mencari bahagia setelah tahu apa itu bahagia? Maka inilah yang dijawab oleh hadis-hadis Nabi SAW. Menjelaskan apa itu kebahagiaan insan. Menjelaskan di mana boleh kita cari kebahagiaan insan yang sebenar. Bermula proses manusia itu menuju bahagia ialah apabila dia mencari di tempat yang betul. Kan? Apabila manusia mencari kebahagiaan yang sebenar di tempat yang benar, itu baru bermula perjalanan manusia menuju kebahagiaan. Selain daripada itu, dia akan terperangkap dalam satu kepompong ataupun satu penjara ataupun mungkin satu keadaan yang menghalang dia untuk bahagia. Kita tak kata dia celaka ataupun itu negatif lah. Kan? Tetapi menghalang dia untuk bahagia. Itu dijelaskan dalam hadis Nabi SAW bagaimana dia mencari bahagia dan sebelum itu apa itu bahagia. Inilah peranan besar hadjun Nabi ataupun petunjuk Nabawi SAW kepada insan agar dia mengenal hakikat bahagia dirinya dan dari mana dia nak dapatkannya. Dan inilah antara sebab terhasilnya Al-Fakir susun 40 hadis bahagia ataupun Arba'in hadisan fi sa'adatil insan, min sa'adatil insan, ataupun jalan kebahagiaan, jalan kebaikan untuk 40 hadis kebahagiaan. Ya. Yeah. Okey. Menarik apa yang Ustaz sebutkan tadi tentang bagaimana Rasulullah SAW bila Rasulullah diutuskan ada manfaat-manfaat yang memenuhi keperluan manusia. Antaranya yang paling asas adalah kebahagiaan. Jadi secara syariat, secara akidah, semuanya kita boleh dapatkan. Sebenarnya secara rahsianya ada rahsia yang sebenarnya boleh membawa kita kepada kebahagiaan. Baik, jadi berkenaan seterusnya, tadi kita cerita tentang mental health, tentang kesihatan mental. Bila kita cerita tentang emosi, kita pergi pula kepada benda yang lebih
nyata lah di hadapan kita, iaitu tentang harta. Mungkin ramai orang anggap bila kita ada duit ni, barulah kita rasa bahagia. Bila kita kaya baru kita bahagia. Tapi sebenarnya apa definisi kekayaan yang sebenar dalam hadis Rasulullah? Mungkin Ustaz boleh terangkan. Kalau kita nak kaitkan bahagia tu dengan kekayaan, kita pun dengar orang yang kaya bunuh diri. Maknanya bahkan itu mungkin lebih banyak dan lebih mengejutkan. Tak ramai juga orang miskin bunuh diri sebab kemiskinan. Tapi ada je orang kaya yang bunuh diri kerana kekayaan. Kekosongan tu tidak diisi dengan material, kebendaan, kerana kalau orang yang duduk di bawah jambatan misalnya, kekosongan dia tu tidak sekosong orang yang duduk di rumah banglo ada 10 bilik, 3 tingkat tapi masih kosong. Kan itu lebih sunyi. Duduk di rumah sendiri yang sunyi berbanding duduk bawah jambatan yang tak sunyi pun ramai kawan-kawan lain satu nasib dengan dia kan. Jadi saya tak rasa, yalah, hatta hadis Nabi SAW pun tidak bersetuju dengan kekayaan itu memandu kepada kebahagiaan, maknanya kekayaan harta dan sebagainya. Kerana kalau kita lihat agama ini sering mengaitkan bahagia itu ataupun menolak celaka lah dengan pengisian dalaman. Kerana bahagia itu benda dalam, tak mungkin diisi dengan benda luar. Bahagia itu selesai kekosongan dalaman. Itu sebenarnya. Memakmurkan dalaman kita dengan benda-benda yang menyenangkan. Dan benda menyenangkan itu bersifat betul-betul menyenangkan. Macam orang yang sakit, dia makan painkiller, dia tidak sembuh. Dia tahan sakit. Orang yang stres, kemudian dia ambil benda-benda yang memabukkan, dia tidak hilang stres. Dia divert lah. Dia dipandu ke arah berlainan sementara, seketika, kemudian patah balik, stres lebih lagi. Ya. Jadi itu bukan penyelesaian kepada celaka ataupun kekosongan. Kaya ya, mungkin seronok ketika dapat, lepas tu setelah digunakan kepada semua yang dia nak guna, banyak lagi harta dia tak tahu nak buat apa dah. Jadi Islam tidak memberi penyelesaian segera ataupun penyelesaian bersifat tidak tuntas. Islam memberi rawatan yang sempurna, penyelesaian yang habis, yang memaksimumkan manfaatnya dengan menolak mudarat dulu. Maka Islam mengajar bagaimana mengisi kekosongan. Mengisi kekosongan supaya akhirnya setelah terisi kekosongan, di atas itu dibina kesenangan. Sebab itu Al-Quran sendiri ada rawatan bersifat mau'izah min rabbikum, daripada Tuhan, peringatan terhadap kesakitan diri kita. Kemudian syifa menjadi penawar. Setelah jadi penawar, lima fis sudur, syifa'ul lil mu'minin. Kemudian menjadi hudan, petunjuk untuk bagaimana manusia mengambil langkah-langkah untuk bahagia. Kemudian warahmah. Kemudian menjadi rahmat kepada orang-orang beriman. Penawar fis sudur, penawar dada kita. Ini tempat orang nak rasa malang, nak rasa syaqaq, derita. Dan Allah SWT kaitkan juga, Nabi SAW kaitkan juga ruang-ruang kekosongan ini diisi dengan benda-benda dalaman, contohnya zikir. Allah kata dalam ayat Quran, "Wa man a'rada an zikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka." Siapa yang berpaling daripada ingat Allah, maknanya kehubungan dengan Allah, dia berpaling daripada hubungan dengan Allah, berpaling daripada memakmurkan hidupnya dengan Allah, dia akan dapat kehidupan yang sempit. Kan? Begitu juga dalam Al-Quran dan hadis Nabi SAW, dalam Al-Quran dan hadis Nabi SAW menceritakan tentang satu perhimpunan zikir. Allah Taala sebut humul qaum la yashqa bihim jalisuhum. Mereka adalah satu kaum yang tak ada siapa pun celaka dengan mereka di dalamnya. Mana akhirnya tertolak celaka dulu di dalam majlis zikir. Maknanya yang paling minimum itu manusia tidak celaka. Ruang yang Islam bawa ialah menyembuhkan dulu. Orang kalau sakit gigi, makan apa pun tak sedap. Sebelum nak sedap makan, sembuhkan dulu.
Ya, sembuhkan dulu, tapi belum sedap makan lagi. Ya, sembuhkan dulu. Jadi buang sebab-sebab celaka daripada diri insan. Maka setelah itu binalah kebahagiaan. Jadi kekayaan yang material secara praktikalnya betul ke menyembuhkan? Kerana penyakit rasa tak bahagia contohnya ialah kekurangan. Hmm. Semakin kaya, semakin besar rasa kekurangan. Hmm. Orang tak pernah cukup dengan harta. Orang hanya cukup dengan rasa cukup. Itu qanaah itu. Hmm. Qanaah rohah. Sifat rasa cukup itu yang mencukupkan. Hmm. Sebab tu Nabi SAW sebut Sama-sama. al-ghina ghina nafs dalam hadis ini yang disebutkan dalam buku ini. Kekayaan tu kekayaan jiwa. Sebab kalau kekayaan harta, dalam hadis lain Nabi sebut lau kana li ibni adam wadiyan min az-zahab lam tagha salisahuma. Kalau anak Adam ini dia ada 2 lembah emas, dia akan nak yang ketiga. Lembah emas yang ketiga. Cuba bayangkan 2 lembah emas yang dia dah ada dengan lembah emas yang dia harapkan, mana lagi banyak? Yang dia ada. Yang dia ada 2, yang ketiga tu 1. Hmm. Betul tak? Tetap sahaja yang dia tak ada, walaupun sikit, lebih dia sibukkan dengan yang dia dah ada. Hmm. Maknanya apa? Tak pernah cukup. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Maknanya manusia ni sibuk memperbanyak takasur. Lalai dengan memperbanyak dan merasa banyak, menunjuk banyak-banyak, tapi hatinya tak cukup sampai dia masuk kubur dia. Sampai dia mati. Jadi Islam menyelesaikan dulu masalah sebenar menghalang bahagia. Rasa tak cukup. Bukan tak cukup. Rasa tak cukup tu menghalang bahagia. Rasa tak cukup tidak dicukupkan dengan harta. Hmm. Yang akan menambah rasa tak cukup yang lebih besar. Kan? So, orang yang curi harta bilion-bilion. Rumah ni dah ada bilion-bilion. Betul tak? Betul tak? Betul. Nanti orang yang buat jenayah yang juta-juta, bilion-bilion, itu semua pun dah ada bilion-bilion. Hmm. Kita tak terfikir nak dapat 1 juta pun dalam akaun kita. Dan kita tak pernah rasa kalau tak ada 1 juta tu tak cukup. Kita okey apa tak ada 1 juta. Kita hanya rasa tak cukup tu 10,000. Kita punya rasa tak cukup tu ribu-ribu. Oh, yang juta-juta ni rasa tak cukup dia juta-juta. Kita kalau dapat 1 juta dah tak kerja. Mak, tak ada dah dalam ilmu ni. Kan? Dah buat galeri lain lah. Kan? Jadi, dekat mana kekayaan harta itu menjadi sebab bahagia? Dan Nabi dah jawab dah. Bila orang rasa, apa sebenarnya yang menghalang dia bahagia? Rasa tak cukup itu menghalang dia tak bahagia. Maka, gantikan dengan rasa cukup. Bukannya dengan harta yang akan menambah lagi rasa tak cukup yang besar. Itu sebab Nabi SAW bagi solusi yang sangat signifikan lah. Signifikan dan memang sesuai, praktikal, yang mana kekayaan itu mampu dimiliki oleh semua, iaitu kekayaan jiwa. Tak siapa pun nak berebut dengan kita kekayaan jiwa kita. Semua orang mampu memiliki kekayaan masing-masing. Itu solusi Nabi SAW. Mana menyelesaikan kecelakaan dengan memberi kebahagiaan dengan menyelesaikan sebab-sebab kecelakaan dulu. Kemudian di atasnya dibina kebaikan-kebaikan yang lain. Okay. Jadi daripada tadi tu kita boleh faham sebenarnya kita boleh bahagia dengan apa yang kita dah ada dah. Dengan sebab kita membuang benda-benda yang boleh menghalang kepada kebahagiaan. Al-ghina ghina nafs. Kekayaan tu adalah kekayaan jiwa. Betul. Okay. Alhamdulillah. Jadi bila cerita pasal harta pula, dia akan ada kait juga dengan satu masalah berkenaan harta lah, yang biasa melanda orang zaman sekarang ni, iaitu hutang, Ustaz. Jadi dia boleh jadi punca utama lah tekan orang zaman sekarang kan. Nak bayar rumah, nak bayar kereta. Jadi mungkin Ustaz boleh kongsikan sikit macam mana solusi Islam dalam menangani masalah hutang ni. Mungkin Ustaz boleh share juga amalan-amalan yang ataupun doa yang ada yang mengajar macam mana kita nak selesaikan hutang. Baik, sebenarnya hutang ini
secara kalimahnya memang nampak macam masalah. Tapi hutang ini sebenarnya sebahagian daripada muamalah hidup manusia. Yang positif pun. Bahkan ayat yang paling panjang dalam Quran pun pasal hutang. Kan? Susah nak hafal tu. Betul. Maknanya hutang ini bila kita melihat dia menjadi masalah, itu solusinya pada dua tahap. Pertama, tahap individu. Dan yang kedua, tahap masyarakat. Tahap individu lah. Ialah kena bezakan antara orang yang berhutang ini selalunya kerana tidak mampu untuk dapat apa yang dia nak ataupun apa yang dia ingin dapatkan. Maka dia perlu bezakan antara yang dia ingin dapatkan itu benda keperluan ataupun kehendak. Dia tahu keterbatasan diri dia, maka dia kena tahu keinginan yang dia nak itu ialah keinginan yang bersifat keperluan ataupun kehendak. Maka bila orang yang faham keinginan dia itu dibezakan antara keperluan dengan kehendak, maka apabila ia hanya semata-mata kehendak yang hanya bersifat tahsinat, benda-benda tambahan dalam hidup, dia perlu mujahadah dirinya untuk tidak mencari benda itu kerana tak diperlukan. Kalau dia memang orang yang mampu, silakan. Islam tak halang orang ada koleksi jam tangan. Islam tak halang orang ada koleksi kasut satu rak pun. Selagi mana dia tak membazir, dia pakailah semua tu. Tengok baju matching dengan warna dia, kasut dia. Kalau dalam kemampuan dia, Islam tak halang. Nabi SAW ada koleksi. Koleksi pedang. Kan? Betul tak? Adakah Nabi SAW guna semua satu masa? Tidak. Tapi koleksi ya, ada koleksi. Tunggangan tunggangan pun koleksi juga. Tak salah 2-3 kereta. Tetapi orang itu berbelanja mengikut kemampuan. Apakah dia membelanjakan dengan kehendak ataupun dengan keperluan? Adapun kalau keperluan yang dia tak mampu, maka itulah datangnya solusi hutang kepada keperluan. Kenderaan misalnya, dia perlu, tak ada duit, pinjam. Buatlah pinjaman bank ke. Rumah dia perlu, tak ada orang nak bayar cash, kan? Jadi dia pinjam. Jadi keperluan ini tidak menghalang orang untuk hutang, dan dia bukan satu benda yang buruk. Apabila dia sudah berusaha untuk menyelesaikan hutang pun, dia sedang berjihad di jalan Allah SWT. Sebagaimana yang dia pinjam itu untuk keperluan diri dia, keperluan kehidupan. Bahkan Nabi SAW pun ada sampai memajak baju besi. Dan itu bukan satu perkara yang aib. Orang tanya, kenapa Nabi SAW tidak pajak kepada orang sahabat? Kenapa pajak kepada Yahudi misalnya? Jadi sebahagian ulama jawab mudah, kalau Nabi pajak kepada sahabat, sahabat tidak akan terima pajakan tu. Sahabat akan bagi terus je kepada Nabi SAW. Macam mana Nabi nak pajak? Siapa yang sanggup terima pajakan Nabi SAW? Maknanya Nabi perlukan duit, dan siapa yang nak terima? Nabi tak payahlah pajak, kami bagi. Betul tak? Jadi Nabi SAW sendiri pun memilih untuk berhutang, maknanya memajak. Tidak mahu menyusahkan sahabat, bahkan tidak susah pun sahabat. Cuma nak menunjukkan boleh pilihan itu yang ada. Cuma memberi sekadar, meminjam sekadar keperluan. Pertama, kalau dia tahu pinjamannya itu dalam batasan keperluan, tidak ada buruknya hutang itu, dan dia berusaha untuk menyelesaikannya dulu, dan itu keutamaan. Kadang-kadang dah lah berhutang tapi bercuti bercuti di mana-mana. Waktu post pula dekat media sosial, kawan dia yang bagi hutang pun kata tak ada duit, tapi banyak utamakanlah bayar hutang, kan? Utamakan bayar hutang sebelum benda lain. Kemudian dalam masyarakat itu sendiri adanya satu mekanisme, kan? Contohnya zakat misalnya. Untuk orang-orang yang terbeban dengan hutang sehingga menjadi hamba kitabi, kan, yang tak bayar hutang jadi hamba sampai dia ditebus dengan bayar hutang. Maka dalam sistem masyarakat pun ada juga yang ada pihak-pihak yang boleh membantu ke arah itu. Kalau betul-betul institusi masyarakat ini hidup dengan badan-badan kebajikan itu
boleh membantu. Majlis Islam pun memberi idea untuk membantu penghutang, peminjam-peminjam hutang ini yang kita dapat kenal pasti mereka berhutang kerana keperluan. Bukanlah beli Ferrari. Kan? Tengok kita, hutang tengok kereta Proton Beza, boleh lah. Kan? Kita tak mampu nak bayar. Jadi benda ni perlukan kerjasama dua pihak, antara individu dan masyarakat. Dan Nabi SAW betul, dia ada ajarkan doa juga untuk masalah hutang ini, agar tidak terbeban dengan bebanan hutang. Memang ada dianjurkan doa seperti dalam hadis, kalau tengok muka surat berapa tu, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhl wa a'udzubika min ghalabati dain wa qahri rijal. Ghalabati dain ni ialah hutang-hutang yang tak mampu dibayar. Maka ada doa-doa yang begitu untuk dilepaskan daripada hutang. Memang hutang sentiasa menjadi beban kepada sebahagian masyarakat ataupun individu. Bahkan ada, saya teringat kisah Sayyidina Ibnu Abbas yang sanggup meninggalkan iktikaf. Kan? Kerana ada satu orang tu terbeban dengan hutang. Jadi Ibnu Abbas kata, kenapa kau nampak macam umum? Dia kata, aku berhutang, dah sampai masa nak bayar, tak boleh nak bayar. Jadi tak tahu nak buat apa, duduk kat masjid. Kan? Akhirnya Ibnu Abbas tu meninggalkan iktikaf dia. Pergi teman orang itu, bawa jumpa kepada orang yang bagi hutang. Apa tujuannya? Satu saja. Untuk menjadi pensyafaat kepada orang itu, untuk meminta agar ditambah masa untuk bayar hutang. Ya, kalau tak mampu nak bayar. Jadi Sayyidina Ibn Abbas pun bukan orang yang nak boleh bayar hutang itu. Tetapi dia tahu, dia mungkin ialah sepupu Nabi SAW. Orang kenal. Jadi dengan namanya, mungkin dia boleh beri jamin sikit. Okey, tolong tangguh sikit lagi je orang ni untuk bayar hutang lambat sikit. Ini kan bantuan orang lain ni. Kalau tak boleh guna harta, guna nama pun. Akhirnya terkejut tuan kedai tu kata, ya benar Amir Rasul, wahai sepupu Nabi SAW, apa kau boleh datang kat kedai ni? Dia kata, aku datang bawa ini orang yang katanya ada hutang dengan kau. Jadi aku minta sedikit toleransi kepada kau untuk tangguhkan lagi tarikh dia yang tak sempat dibayar. Maka orang itu kata, wahai sepupu Nabi SAW, kalau engkau semata-mata datang dengan dia untuk bagi syafaat kepada orang ini untuk tambah masa hutang, maka dengan sebab itu aku halalkan hutang dia. So, maknanya ini adalah solusi individu dan masyarakat. Maknanya benda ni bukan satu benda yang tak ada jalan keluar. Kalau setiap orang memainkan peranan masing-masing, individu dengan melihat hutangnya itu untuk keperluan ataupun untuk kehendak, dan masyarakat yang mana boleh bantu setakat mana yang boleh bantu, untuk bantu setakat mana yang boleh, saya rasa beban hutang tidak akan jadi masalah. Termasuk selain doa lah. Of course lah, doa ini adalah salah satu usaha. Wallahualam. Masya Allah. Tadi kesimpulan sedikit tadi tentang sebenarnya kita masalah dia adalah macam mana kita melihat hutang sebenarnya. Hutang tak semestinya buruk. Betul. Bahkan dia menjadi solusi kalau benda tu memang perlu untuk kita kan. Bahkan kadang-kadang orang yang tak perlu hutang pun, dia berhutang semata-mata untuk bagi kawan dia dapat pahala memberi pinjaman pun masih lagi ibadah. Aku pinjam kau punya duit RM50, bukan dia tak mampu saja, nanti dia bayar balik. Sebab nak jadikan itu ialah satu husnul mawaddah. Itu pun ada berlaku. Disebutkan, saya tak ingat dalam hadis mana menceritakan ataupun dalam perbuatan salaf, tetapi memang ada orang yang meminjam semata-mata mahabbah, kemudian dia nak pulang balik, dan orang itu dapat saling kerjasama antara satu sama lain dalam. So bukan saja terpaksa, kadang-kadang lebih kepada mahabbah pun. So, akhirnya orang tu ada peluang untuk, tak apalah aku halalkan. Nanti dia pula pinjam. Orang tu nak bayar balik ke, orang tu halalkan ke, dua-dua ibadah. Bayar hutang pun ibadah, dihalalkan oleh kawan tu pun ibadah. Baik. Kita pergi soalan seterusnya. Dalam bab ni, salah satu bab lah dalam buku ni,
ada menyebutkan tentang dunia ni sebagai tempat musafir lah. Mungkin Ustaz boleh ceritakan konsep musafir lalu yang macam mana sebenarnya seorang Muslim ni dia boleh mendapat kebahagiaan bila dia faham yang kita hidup dekat dunia ni sebagai musafir je sebenarnya. Saya ingat ini satu ukuran kebahagiaan minimum yang ada pada zaman sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Inilah kebahagiaan minimum yang dikecapi oleh generasi didikan Rasulullah SAW. Semua mereka bersedia untuk mati. Semua mereka hidup di dunia macam nak mati. Kita semua percaya mati, tapi hidup macam tak nak mati. Macam tak mati-mati. Macam-macam lah dia punya macam tu. Maka ini antara sebab kita tidak kecapi bahagia. Kita tidak menerima hakikat hidup ini sementara dengan praktikal. Bahkan sering kita lari daripada hakikat itu. Sakit je takut, alamak nanti aku mati. Dah 10 kali sakit tak mati-mati pun. Takut mati tu sampai ada orang sampai takut mati saja, memang takut mati. 20 tahun hidup pun takut mati. Akhirnya dia tak dapat hidup dengan kehidupan. Maka makna kematian musafir lalu dan faham hidup ini akan mati ini ialah salah satu sebab kebahagiaan. Sebab kita lihat Allah SWT sebut macam mana sifat para sahabat, contohnya minal mu'minin rijal. Antara orang beriman itu ada selektif ada chosen people, ada orang-orang yang terpilih. Sadaku ma'ahadullah. Mereka jujur, benar dalam janji mereka kepada Allah. Ada yang mati, syahid minhum man qadha nahbahu. Mati dah dia. Wa minhum ada yang tunggu mati. Maknanya kita tak cerita pasal yang dah mati, kita cerita pasal yang tunggu mati. Yang tazir tu falsafah mereka hidup. Kita kan lari, mereka kan tunggu. Tak sama tu. Okay. Kita lari, benda yang kita tuju, itu jadi penat. Sebab macam, tahu tak dekat airport dia ada macam jalan ke depan tu. Yang apa? Escalator ke depan. Tapi kalau kita lari ke belakang, penat kita je, tak sampai pun sana. Apalagi escalator naik ke atas. Kan kita naik ke atas, dia turun ke bawah. Penat kita. Tak, kita menyalahi arah kehidupan. Penat. Orang jalan ataupun relax je lah. Kan? Sampai. Jangan bertentangan dengan realiti. Jangan hidup macam tak nak mati. Fikiran mudah. Saya bagi contoh, ada orang yang dia jumpa doktor. Doktor kata, saya ada khabar gembira dengan khabar sedih. Nak tahu yang mana satu? Yang mana dulu? Khabar gembira. Gembira. Sedih dulu. Selalunya orang tahu sedih dulu. Okay. Saya nak tahu khabar sedih dulu. Dia kata, sedih ialah kau ni hidup 2 minggu je lagi. Ada penyakit sekian, hidup 2 minggu. Sedih tak? Sedih. Ada tak lebih gembira daripada untuk hilangkan sedih tu? Tak tahulah. Hidup 2 minggu lagi. Kemudian dia kata, tapi khabar gembiranya engkau dapat pampasan 2 juta. Tambah gembira ke tambah sedih? Hidup 2 minggu. Jadi orang yang tahu dia hidup lagi 2 minggu dan dia dapat 2 juta, apa dia buat? Dia bina banglo ke? Dia buat madrasah ke? Buat masjid ke? Ataupun dia buat rumah sendiri? Buat masjid. Kalau dia buat banglo pun tentu siap dia dah mati dah. Kalau siap pun lepas seminggu mati. Kan contoh. Jadi orang yang tahu dia hidup lagi 2 minggu, kemudian dia dapat 2 juta, pasti dia buat masjid. Dia buat benda untuk orang yang dia boleh dapat pahala saham akhirat. Betul tak? Dan lepas tu dah siap, kalau dia hidup lagi, tambahlah sikit rumah dia. Tepi masjid belah tu. Selalu pergi kan. Beza tiba-tiba dengan satu orang situasi, dia tidak diberitahu dia akan mati lepas 2 minggu. Dia hanya diberitahu dia dapat 2 juta je. Apa dia buat? Juli lah. Beli rumah. Tapi hakikat je dia akan mati lepas 2 minggu. Betul tak? Mungkin dia tak sempat 2 minggu pun. Aku bagi 2 juta. Tapi mungkin ajalnya besok pun. Dia dah buat rumah apa semua, tak sempat, dah masuk mati. Itulah manusia. Dia bezanya, dia tahu tak bahawa dia hidup akan mati. Dia hidup tak macam nak mati. Kalau dia tak tahu pun, tapi kalau dia memang bersedia ke arah mati, dia akan buat apa?
Of course masjid dulu tanpa perlu tahu pun. Nabi SAW ketika sampai ke Madinah, apa yang dia buat dulu? Bina masjid. Walaupun lepas 10 tahun baru wafat. Tapi sampai ke Madinah, tumpang sejak rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Kemudian pergi kepada Sayyidina Abu Bakar, jom kita cari tanah. Nak buat apa? Nak buat masjid. Lalu dibeli kan. Maknanya Nabi SAW hamnya, kepentingannya, fikirannya untuk umat dulu. Tak ada syurul-syurul untuk dirinya. Apa semua. Lepas tu dah siap masjid. Baru dibina hujurat. Bilik-bilik je pun dipanggil bilik-bilik. Kepada isteri-isteri. Maknanya simple aja. Tetapi pemikirannya ialah untuk umat dulu. Dan padahal Nabi SAW ialah orang yang paling tak perlu sekali persediaan itu. Tapi diajarkan kepada kita. Maknanya keutamaan ialah kepada yang lebih utama dulu. Jadi ini bukan nak suruh orang fikir masjid dulu. Taklah macam tu. Tetapi pelajaran kepada kita bahawa asal bahagia itu juga ialah orang itu hidup bersedia nak mati. Orang itu tahu hidup ni musafir saja. Bukan di sini tempat dia. Ini falsafah menyebabkan orang tidak hasad kepada orang lain. Ini falsafah orang tak tertekan dengan segala musibah. Sekejap saja innalillah wa inna ilaihi rajiun. Sekejap mana pun hidup ini, selama mana pun susah, dia akan berhenti dengan mati. Lepas mati insya-Allah sabar, kembali kepada Allah, Allah redha. Tidak ada susah, kata Imam saya dengar Syekh Sya'rawi sebut, Mutawali Sya'rawi. La syarra fi syarrin ba'dahu khair, kan? Tidak ada keburukan pada keburukan yang setelahnya kebaikan. Sabar sekejap pada musibah dunia ni, yang kita harapkan selepasnya ganjaran Allah. Dah selesai. Maka musafir lalu ini salah satu sebab besar orang bahagia di dunia. Kerana dia tidak expect benda yang bukan-bukan dalam kehidupan ni. Tidak anggap dunia ni tempat dia nak dapat macam syurga. Tak, sebab ini bukan syurga. Alhamdulillah. Jadi itulah sebab yang besar juga macam mana kita nak dapatkan kebahagiaan. Bila kita rasa yang kita hidup ni, kita bukan untuk kita tinggal dekat dunia, tapi untuk sebagai tempat tumpang je untuk kita, sebelum kita pindah ke alam lain. Jadi apa-apa yang kita rasakan, kesengsaraan, kita akan rasa sekejap je. Sebagai adat lah, sebagai musafir kan memang berpenat, sebab tu boleh rukhsah dan sebagainya kan. Jadi soalan last lah Ustaz, sebelum kita tamatkan, apa sebenarnya mesej yang mungkin yang paling besar ataupun kita sebut takeaway lah daripada 40 hadis ni untuk para pendengar kita? Mesej yang besar dalam keseluruhan kesimpulan buku ini, 40 hadis ini ialah menceritakan satu perjalanan menuju bahagia. Disusun satu kembara. Bermula dengan tak salah mencari bahagia. So, semua orang berhak mencari bahagia sebelum mendapatkannya pun. Berhak mencari. Tak salah ke nak bahagia? Tak salah pun. Itu fitrah. Tetapi tahu dulu apa itu bahagia. Kemudian tahu daripada mana nak dapatkannya. Maka bersedia bergerak ke arah bahagia yang diberi panduan ke arahnya. Maka bahagialah. Itu maknanya. Tak salah cari bahagia. Tapi tahu dulu apa itu bahagia. Tahu daripada mana nak cari bahagia itu. Kemudian bergerak ke arah itu. Sebagaimana yang disarankan oleh Nabi SAW dengan cara-caranya. Maka bahagialah lepas tu. Maka itu dia punya kesimpulan cerita daripada buku 40 hadis ni. Alhamdulillah. Jadi dengan demikian, mudah-mudahan saya yakin semua pendengar dapat mengambil manfaat. Tak kira daripada orang yang sedang menderita ataupun memang orang yang dah bahagia sendiri. Sebab orang yang menderita memang dia sedang mencari kebahagiaan. Apa itu kebahagiaan sebenar? Dan ini yang kita ceritakan. Dan orang yang sedang bahagia pula, mungkin dia tak tahu sebenarnya yang dia rasa bahagia itu adakah bahagia yang sebenar. Jadi dengan kita tahu panduan Rasulullah SAW, kita tahu yang apa yang kita rasa sekarang, yang kita kena pastikan itulah yang sebenar, yang bawa kita kepada akhirat yang kekal selamanya kan. Jadi itu saja, kita tangguh dulu podcast kita pada petang ini dengan tasbih kafarah dan suratul asr.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr. Okey. Terima kasih banyak Ustaz. Baik. Kita tangguh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.